Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam STO Champion. Selamat datang ke rancangan baru kami, Podcast TV PSS iaitu After the Bell PSS Talk. Pada hari ini, kami membawakan satu idea baharu di bawah TV PSS. Di sini, kami membawakan satu tajuk baharu iaitu Dari STO ke Korea. Di sini mulanya cerita mengisahkan 3 orang pelajar STO telah pergi ke negara Korea dan membawa nama baru di bawah anjuran kelab S Volleyball. Seperti yang korang sedia maklum, sudah tentu korang masih tertanya-tanya tentang macam mana keadaan mereka di sana dan apa perasaan mereka di sana. Tentu pasti anda rasa sangat terpegun apabila melihat mereka. Di sini saya mempersilakan tetamu jemputan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Adam Irfan Al-Mahjab bin Syed Mazhar Al-Mahjab, berumur 17 tahun, bermain di posisi middle blocker. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ifat Nazif bin Muhammad Nazri, berumur 17 tahun. Posisi yang saya mainkan dalam bola tampar ialah open spiker atau lebih dikenali sebagai outside hitter. Kami dari S Volleyball. Selamat datang ke podcast TV PSS iaitu After the Bell PSS Talk. Okey, jadi di sini kita akan berborak santai di mana saya akan menanya soalan-soalan yang agak tertanya-tanya oleh warga STO lah kan. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama kita iaitu apa perasaan korang dapat pergi ke Korea? Okey, perasaan saya Firstly, perasaan tu mestilah ada terkejut, ada teruja, ada macam takut-takut, gementar semua kan. Dia sebab apa? Waktu tu kita orang tengah training. Lepas tu tiba-tiba coach tanya kita orang, nak ke main kat Korea? Gitu. Jadi kita orang macam terkejut lah kan. Tiba-tiba coach offer main. Sebab waktu tu kita orang baru habis Mava kan? Milo. Baru habis game Ace. Game Ace yang mana? Yang league dia kan. Kita orang ada game league kita orang. Sebab waktu tu baru habis. Lepas tu coach tanya nak main kat Korea tak. Jadi dia macam terkejut lah. Lepas tu apa lagi, bila dah dapat tahu memang teruja kau-kau lah. Waktu tu tak sabar kan. Dia happy lah sebab benda nak main kat Korea pula tu, dia bukan benda yang senang lah gitu. Korang pergi Korea ni ada bawa sponsor siapa-siapa ke? Ada. Kita orang, saya, Adam dengan ada lagi 2 orang player lain, dia ada dapat sponsor. Wah, patutlah. Jadi apa perasaan Adam pula? Perasaan saya macam orang normal juga kalau dapat tahu dia boleh pergi ke Korea. Macam yang tahu Korea adalah negara luar yang agak susah kalau kita nak pergi ke sana. So bila dapat tahu tu memang sangat-sangat gembira dan rasa macam takut juga sebab boleh ke aku buat ni, boleh ke pergi sampai sana, boleh ke menang. Tapi akhirnya cuba juga accept the challenge dan kita orang pergi, alhamdulillah. Boleh sampai quarter final, dapat fight juga dengan budak-budak kat tim sana. Wah. Sangat seronok lah, sangat seronok. Vibe kat sana lain dengan yang ada dekat negara kita. Faham. Jadi antara korang berdua, siapa paling teruja rasa-rasanya? Macam bila dapat topik Korea tu macam, wow, Korea macam tu. Rasa kita orang dua sama-sama teruja. Sama-sama Ifat melompat, aku melompat. Sama melompat Sama-sama melompat. Okay, faham. Teruja tu boleh faham lah. Bila kapal Korea tu korang makan dan beli apa je? Jadi kita sedia maklum kan negara luar. Jadi kita sebagai orang Islam ni pergi negara luar tu makan beli apa je? Cuba korang share sikit. Korang ceritakan sikit apa yang korang beli. Untuk makanan, kita orang memang ada tour guide yang faham lah yang kita orang ni memang tak boleh makan perkara-perkara yang haram macam yang korang tahu tu. Tak tahu. Okay, kita sedia maklum. Macam korang tahu, tak boleh makan semua tu dan tour guide tu ambil tahu dan cakna supaya kita orang tak terjebak dengan makanan-makanan tu. So dipilih restoran yang memang betul-betul pure, tak ada benda-benda yang macam tu. So memang semuanya boleh dimakan untuk kita orang yang kat sana. Memang tour guide kita orang yang paling function lah dalam bagi makanan, memilih makanan, milih tempat untuk kita orang makan. Okay, faham. Satu lagi, kita orang kalau macam kat sana, kita orang memang kalau nak beli semua memang susah tau. Macam nak beli makanan, walaupun sosis lagi lah, kita orang macam
coach kita orang dah cakap dengan kita orang jangan beli langsung sosej kat sana. Dia macam sebab mungkin ada bahan-bahan yang tak boleh. Awal-awal lah dah bagi peringatan. Betul. Lepas tu sebab kat sana pun memang barang yang diorang jual walaupun barang diorang tu ada kat sini tapi kat sana langsung tak ada halal. Kalau macam kita orang tanya pun kat cashier kan, kita orang tanya halal ke, dia tanya halal, dia tanya macam tak tahu lah, reaction dia tak tahu gitu. Okay, faham. Rasa mahal tak waktu korang Mahal. pergi tu? Dan Dalam lingkungan berapa lah kalau kita convert ke duit Malaysia tu? Ada kalau beza tak jauh pun tapi mungkin separuh sebab ada pernah satu tu. Okay lah, contoh satu barang kalau macam tahu yang ramen yang samyang yang cheese semua tu kan. Kalau beli kat sana mungkin separuh harga daripada sini. Macam sini lagi mahal lah. Jadi mungkin sana sebab barang ada sana murah dia lagi murah harga. Jadi kat sana tu memang ada murah jugalah, bukan sebenarnya mahal lah. Tak. Tapi semuanya biasanya harga diorang lebih kurang je. Okay, Jajan diorang pun sama je. apa beza perlawanan dekat Malaysia dengan Korea? Apa beza dia, vibe dia tu? Beza. Nak kata beza mungkin tak adalah jauh tapi kalau beza kan jauh. Sekejap aku cakap dulu. Mungkin dari segi permainan diorang mungkin nampak diorang punya permainan tu lagi kemas lah. Sebab macam diorang punya pergerakan semua lagi laju. Kalau macam kat sini kita orang main kan, kita orang masih boleh nak catch up lah. Kalau kat sana kita macam lambat sikit lah nak catch up tu. Dan juga dekat sana pun korang tahu memang sekarang musim winter, so memang sejuk, masuk je dewan tu tangan memang kaku, sentuh bola yang lembut tu pun boleh rasa sakit, boleh rasa kebas kat bahagian tangan. So memang lambat lah kita orang nak adapt dengan semua benda tu. Tapi alhamdulillah kita orang still boleh lawan dia orang, still boleh menang dalam dari segi permainan dan tactical. Walaupun sizing kita orang tetap kalah juga. Sizing kita orang sangat kalah. Dia orang literally macam senior tot semua. Tinggi-tinggi lah. 1.8. Oh. Majority 18 180 lah. Kenapa majority Malaysia tinggi berapa? Mungkin 170. Okay, faham. Dia macam nampak beza sangat lah kat situ lah kan. Korang Jauh. so tu bagi korang bila korang tahu sebab perbezaan segi dari saiz badan diorang, dari segi permainan diorang kan. Korang rasa situasi tu cabaran korang ke? Untuk situasi tu sangat mencabar. Kita orang tengok pun dah getar kaki. Kaki dah bergetar-getar. Bila tengok sizing dia orang tu, kita orang memang untuk prefer kat saya. Saya rasa macam waktu tu macam uish, memang boleh ke ada fight ni? Macam tak boleh lah lawan dia orang ni, besar sangat ni. Kena block sekali memang nangis. Kat sana memang sakit kalau kena dengan dia orang. Sebab spiking dia orang pun lagi better daripada kita orang. Dan sizing dia orang, kita orang kalah sangat-sangat jauh. Semua benda tu lah. Okay, faham. Lepas tu apa? Tapi itulah, tapi coach kita nak cakap dari awal, jangan pandang sangat sizing tu. Sebab dia walaupun kalah sizing, kita masih boleh fight lah. Macam mental kena kuat lah. Jadi korang kat Korea tak rasa nak putus asa ke? Macam kita tahu cabaran kan. Jadi kita bila nampak cabaran tu korang rasa nak putus asa ke? Macam rasa nak ke belakang lah gitu. Putus asa tu tak adalah putus asa. Dia cuma rasa macam takut-takut lah. Dia macam, lepas tu tambah macam happy lah. Dia macam bila kita tiba-tiba dapat opponent yang kuat kan, rasa macam wish ni level dia orang lah gitu. Jadi bila main tu rasa macam wish aku kena buat better lagi ni. Macam baru kita macam rasa macam kena, contoh kalau selalu main 100% kan, kita buat lebih daripada 100%. Rasa macam nak buat macam itu lah. Rasa macam nak melebihi batas kan. Korang nak lebih lah daripada nak buat level lebih diorang lah. tu. Rasa macam kita tak nak lah ikut cara kita main biasa kan. Kita nak try main laju lagi gitu Ni lah. korang push memang betul push memang limit push lah. kau lah betul. Jujur memang penat sangat main kat sana sebab tambah sejuk kan. Dengan cuaca lagi. Jadi memang penat lah. Okay, faham. Takut ke tak ada. Untuk keputusasaan tu pernah dirasai sebab waktu tu game dia kita orang
tengah kalah jauh. First set kita orang dah kalah. First set kita orang kalah dengan tim Korea tu. Literally waktu tu memang saya sendiri dah koyak lah. Dah koyak. Okay, faham. Macam, weh boleh lagi ke ni dengan teammate ada yang pressure, ada yang buat salah banyak mistake. Mistake yang tak diperlukan pun sebenarnya. Oh. So memang putus asa waktu tu, tapi kita orang still boleh bawa sampai ke set 3. Wah. Maksudnya kita orang second set tu kita orang dapat menang. Kita orang dapat lepas daripada keputusasaan tu. Memang literally waktu tu game tu memang hype. Memang dah macam final. Second game kita orang. Okay, faham. Memang korang push limit lah. Memang kat waktu situ. tu kau rasa macam 100%, maybe 120 Oh, lebih. gitu Okay, faham. Jadi korang memang bila cabaran macam tu, korang bukanlah mudah putus asa pun. Cuma korang rasa, kita rasa macam tercabar lah kat situ. Tapi korang boleh sampai kat, orang kata apa, boleh bawa permainan tu, itu cukup baik dah tu. Boleh nampak dah kat situ. Apa yang korang belajar bila dekat Korea tu? Bila kita kan main kan. Jadi apa yang korang belajar? Belajar dari segi permainan. Untuk permainan Korea macam yang Ifat kata, memang diorang main semua laju. Memang set bukan kalau korang nak tahu, untuk Malaysia overall semua main set 2. Set 2 tu macam bola tinggi, tapi untuk yang kat Korea dia set C. C tu memang yang untuk player yang untuk permainan yang laju. Permainan yang laju macam bola kedua je memang set kat spiker memang jatuh mati bola spiking tu. Jadi kita orang permainan kita orang memang tak nak kita orang kena adapt dengan kelajuan yang diorang main. Walaupun dekat Malaysia kita orang main lagi lambat daripada kat sana. Main lambat? Main lambat. Dan jadi beza lah kat situ. beza sangat. Apa yang kita orang belajar memang kena main laju lah. Walau kalau untuk nak main dekat negara luar. Laju tu lebih kurang apa? Laju lah korang rasa 2 kali ganda ke 3 kali ganda ke? macam mana? Lebih. Oh, lebih. Laju sangat laju. Memang laju lah. Laju sangat. Okay. Dan apa yang kita orang belajar untuk yang game daripada permainan Korea tu, diorang adalah tactical diorang kalau lepas dah dapat point tu. Diorang lepas bukan tactical, I mean cheers. Cheers diorang lepas dapat point tu, memang diorang bersemangat sangat-sangat lepas dapat point, macam dia hidupkan suasana tim. Jadi jika ada seseorang yang down dalam tim tu, dia boleh naikkan balik emosi orang tu untuk bermain lagi bersungguh-sungguh. Macam tu. Jadi yang tu yang kita orang belajar, good positif dekat tim Korea sana. Okay, faham. Betul. Cheers tu dia boleh bagi banyak function lah. Bukan setakat cheers kosong lah. Dia macam cheers tu ada sebab. Cheers tak sebab. Korang ada cheers korang ke? Ada. Cheers kita Jadi cuba cheers kita share waktu tu, sikit cheers korang macam mana. Kita punya cheers waktu tu macam lebih kepada pergerakan je. Sebab contoh kan macam sebelum ni kita on cheers, contoh kalau dapat point kita macam husay something like that. Husay gitu kan. Ada gaya lah sekali ke? Tak ada, selalu macam husay gitu je. Okay, faham. Tangan macam Okay. Tapi kalau macam kat sana, kita orang dapat pun kita orang akan buat macam kita orang lari satu gelanggang tu. Lari satu gelanggang. Maksudnya kita punya side lari side kita orang. Satu court macam half of the court. Korang pergi kawasan je lah. Jadi korang lari lah kat situ. Kita macam ambil semangat Ambil semangat. Semangat tak tu? Wih, semangat sangat. Semangat takkan tak semangat kan. Jadi kerjasama korang kat situ rasanya diuji tak? Macam bila nak bekerjasama baik tu, biasalah bila kita kalah, kita akan rasa macam down tau. Jadi korang macam mana nak naikkan balik orang kata apa, semangat ahli pasukan tu dengan kerjasama tu? Walaupun melalui cheers korang. Cheers. Sejujurnya kita nak waktu kita orang tengah down tu, ambil masa juga lah kita orang nak naikkan balik. Macam dalam half tu, second half tu, kita orang cuba dapatkan balik momentum dengan cara kita orang bagi seorang yang perform gila waktu tu, kita orang bagi dia kill dulu. Macam contoh bila dia dah kill kan, jadi macam semua happy kan bila dia banyak kill tu kan. Dia dapat point lah. Dia dapat point tu kan, dia pukul masuk waktu tu. Lepas tu kita orang dapatkan momentum kita orang balik, baru kita start lawan balik. Gitu lah. Faham. Jadi siapa paling banyak bagi semangat waktu dekat dalam team tu? Semangat. Hai. Terus tunjuk diri Okay, faham. So Syed lah paling semangat kat situ. Waktu tu paling banyak bagi semangat rasanya adalah seorang kita orang punya kawan. Dia nama dia Ayubi.
Saya rasa macam waktu tu memang dia support kita orang kawan-kawan lah. Walaupun dia dari luar kan, tapi dia support terus lah. Oh. Dia jerit je kita orang cakap tak apa, semangat, buat balik, buat baru kan. Okey, faham. Jadi walaupun dalam ahli kumpulan korang ada juga yang bagi semangat, maknanya kat luar pun ada juga orang bagi semangat Orang luar juga. tu penting lah sebenarnya. Dia Oh, bila dalam koyak, luar tak boleh koyak. Luar yang kena naikkan balik dalam. Jadi luar ni penting jugalah ya. Okey, faham. Dia bukan setakat sub kosong lah. Okey. Faham lah kat Sub tu ada situ. kerja. Jadi penting lah juga kan orang luar kan, sebab nak kembalikan semangat kita yang kat dalam ni, rasa macam bila dalam dah down, jadi dekat luar tu pun kena ada yang tolong semangatkan balik betul. kan. Boleh semua koyak. Dia bila semua koyak, memang habis lah game tu. Okey. Okey. Apa pengalaman yang paling korang tak boleh lupa? Kalau kata kalau dengar je Korea tu, wah aku ada pengalaman ni. Apa pengalaman tersebut? Aku start dulu kau? Okay. Kalau macam saya, pengalaman paling seronok main salji lah. Pengalaman paling seronok main salji Betul. Sebab apa, kita kat Malaysia ni kan, macam kita tahu ada panas, hujan kan. Kita negara kata Macam istiwa. salji tu, bila dapat main tu rasa macam, macam gini rupanya rasa main salji. Jadi korang pegang salji tu macam dia lah. Kita buat bola, lepas tu baling-baling. Lembut ke? Dia tak ada lembut, dia macam ais kepal tu, ais kepal. Ais yang bila korang dah hancur kan, tekstur awal dia macam lembut, tapi bila dah kepal tu dia jadi keras-keras sikit kan. Jadi gitu. korang memang buat keras-keras. Besar ke korang buat ke? Just tapak tangan je? Dah sampai tangan lah, sebab kalau nak buat besar waktu tu tak saji waktu tu tak banyak. Dia orang ingat waktu tu sebab waktu keluar tu kan malam kan. Malam tu dah main dah. Lepas tu esok je ingat nak buat macam orang salji ke apa. Rupanya diorang dah bersihkan dah. Lah, dah bersihkan tempat tu lah. dah Tapi dah ada bersihkan tempat rancangan tu. lah nak buat orang Dah salji ada tu. planning dah. Tapi Jadi tu pengalaman paling gembira lah bagi Ifat main salji Rasa betul kalau kan? datang balik Malaysia nak main salji lagi ke? Sebab kita ada je Malaysia main salji kan? Tapi kena bayar. Oh. Cakap sana salji ori. Oh, salji ori nak ori Okay, Ori. faham. Kalau Syed rasa pengalaman apa paling Syed tak boleh lupa? Pengalaman yang tak boleh lupa ada dua sebenarnya. Apa dia? Salji juga. Okay, Memang faham. waktu tu malam-malam tu tengah elok tengok TV dekat atas katil, tiba-tiba ada orang terkeloceng kat hotel. Tiba Syahir tekan member kita orang tekan hotel tekan loceng kat hotel, tiba-tiba weh dam salji dam turun kita orang ambil baju salji, memang berdesup turun naik lift. Oh, tak ada fikir-fikir terus Tak nak ada main fikir. salji terus Memang tak ada fikir, memang ambil baju. Rasa waktu tu ada yang kaki ayam juga kot. Allah. Ada ke Pat? Tak ada? Waktu dah keluar, waktu kita bagi kasut. Waktu tu ada yang dah nak kaki ayam tapi dia patah balik ambil kasut dia. Punya seronok nak main salji tu memang sampai lupa waktu tu nampak salji dah turun kan. Memang terus turun bawah, main balik-balik salji. Oh, jadi salji tu betul turun lah. Betul turun malam tu. Yang tu yang ingatkan ada korang main rasa salji kat seronok bawah tu. tu je. Kan. Lepas tu pengalaman yang kedua juga tak boleh lupa. Kat sana bukan Malaysia je yang diajak. Ada negara luar juga, macam negara Filipin. Wah. Jadi waktu tu third set. Second set Pat. Yang waktu dia support kita. Just start second set. Second set. Waktu kita orang second set yang waktu kita orang tengah down sangat tu. Lepas tu waktu tu memang ada Philippine player yang memang walaupun dari luar tapi tetap support kita orang. So macam appreciate, sangat respect kat situ. Walaupun kita orang ni negara Malaysia, negara asing dari diorang tak kenal kita orang tak kenal diorang, tapi diorang still support. Maybe mungkin sebab negara Asian kot. So tak tahulah, tapi yang tu memang sangat respect kat diorang. Mungkin sebab diorang juga supporter, diorang support kita orang boleh menang untuk second set tu. Boleh jadi. Tu kita pergi macam orang luar jugalah yang korang masukkan tu kan. Betul. Jadi semangatlah kat korang. Semangat kat situ. Jadi apa nasihat daripada Syed dengan Ifat untuk pelajar-pelajar STO yang ada impian, yang mana orang kata okay, target nak pergi luar negara. Okay, apa nasihat yang korang nak bagi? Apa yang preparation semua tu? Untuk yang kat luar sana nak pergi ke luar negara tu, hati-hati. Sebab kat sana kalau musim-musim winter ke, tapi paling sakit musim winter lah rasanya. Prepare awal-awal baju sejuk. Serius. Kalau 2 lapis
2 lapis, 1 lapis, 3 lapis tu memang memang akan berasa, still rasa dia punya salji tu. Macam udara tu hentam muka memang sakit. Boleh kena frost dekat bibir, kat hidung, dekat mana-mana lah, memang sakit sangat. Boleh sampai melecet. Majority team kita orang memang tak sihat sangat waktu tu. Untuk last game memang lemau sangat. Sebab tu juga kita orang kalah. So untuk yang nak pergi ke overseas, prepare awal-awal. Tak nak beritahu contoh tak sihat. Ha? Contoh tak sihat. Contoh yang tak sihatnya adalah saya sendiri. Saya demam waktu tu. Tu mungkin tak perform sikit untuk last game. Itu je. Belajar luar negara? Untuk belajar luar negara. Korang rasa macam mana yang ada impian nak belajar luar negara ni? Untuk yang ingin belajar keluar negara, macam kita orang kat sana bukan untuk belajar, so untuk bersukan. Jadi tak banyak kot. Just minta untuk lepas dah dapat pergi sana tu bersyukur dan buat yang terbaik. Dan juga sebelum pergi sana tu minta maaf dekat mak ayah, dekat mak ayah, dekat keluarga. Sebab kita pergi sana, kita still bawa nama Malaysia, kita bawa nama keluarga, kita bawa semua perkara yang dari Malaysia kita bawa ke sana. Jadi kita perlu jaga semua amanah tu, dan dekat sana kita tunjukkan culture Malaysia dekat negara-negara luar. Begitu. Yang paling penting, usaha tu kena ada. Betul lah. Faham? Kita nak buat apa semua, nak pergi mana, mesti kena ada usaha. Walaupun sukan dan pelajaran. Macam sukan, kenalah training betul-betul kan. Okay, faham. Jangan curi tulang semua. Commit dalam training tu. Kalau macam belajar, mestilah kena macam score. Cuba untuk score lah dalam exam. Lepas tu lepas tu doa. Tu penting. Kita apa-apa, first kita minta dulu kat Allah. Kan? Kita doa banyak. Semoga dimakbulkan doa semua. Kan? Apa jua keadaan, kalau dekat overseas, dekat situ macam contoh negara yang kurang dalam agama Islam ni, kita apa jua keadaan juga kita still jaga solat kita. Macam dekat sana kita orang memang alhamdulillah awal-awal tu memang agak kurang dapat untuk pergi ke tempat solat, sebab memang kat sana memang literally yang kita orang dapat tahu ada satu je masjid kat sana. So memang tak ada peluang nak pergi, dan kebanyakannya memang kita orang kodok solat kita orang ni jujur daripada hati, sebab kat sana memang susah nak dapat peluang untuk solat dengan kita orang pergi ke sana sini lagi, pergi perlawanan lagi agak susah, sebab surau kat sana pun memang tak ada, memang open. Satu institusi tu pun memang literally tempat solat yang bersih tak ada. Macam takkan orang takkan court tu bersih kita nak solat kat court, betul tak? Jadi memang agak susah lah nak dapat kat situ. Tapi orang yang nak pergi ke sana, orang yang nak pergi ke overseas kena accept cabaran tu, sebab korang yang nak pergi overseas tu. Korang yang nak, korang yang minta, korang yang menginginkan untuk belajar di sana ataupun berlawan dalam sukan apa-apa untuk main ke luar negara. So korang kena sebagai orang Islam, korang kena ambil cabaran tu untuk still ingat kepada Allah, sentiasa solat, dan apa jua keadaan pun jaga apa-apa nama baik keluarga, masyarakat, sekolah kita, STO. Apa perancangan korang untuk kekalkan kelab volleyball korang ni yang bawah? Volleyball kan kalau tak silap kan? Jadi apa korang punya cara nak kekalkan kelab ni, ataupun korang nak bagi nasihat untuk adik-adik yang mana dah tunjuk minat nak masuk volleyball ni? Apa korang punya nasihat, ataupun apa korang punya idea untuk diorang semua ni? Promote ni. Boleh promote. Bagi adik-adik yang minat di luar sana, join lah Ace Club Volleyball. Nama ada di bawah ni. So bagi yang berminat, cubalah untuk menonjolkan bakat kalian supaya insyaAllah suatu hari boleh jadi macam kami. Kan. Faham? Kalau siapa yang ada minat lah kan, siapa yang betul-betul rasa macam nak go dengan bola tampar ni, saya cadangkan bolehlah datang Ace. Sebab apa? Sebab dalam pengalaman saya sendiri, saya dah belajar dengan Ace selama 5 tahun, sejak dari Form 1. Dan waktu tu memang saya dari kosong. Lepas tu saya training dengan Coach Umai, Coach Zohid, dengan Coach Anor. Jadi diorang yang bawa saya macam, bagi saya diorang lah yang buat saya macam naik balik. Sebab
Waktu tu saya memang kosong lah. Kosong. Okay, faham. Jadi, nasihat yang paling kau untuk pelajar-pelajar STO yang berminat dalam volleyball ni adalah? Join Ace. Kita pun sudah ke penghujung rancangan kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam After the Bell PSS Talk. #STO Champion. Bye-bye. Terima kasih. Beautiful life, beautiful day. 미치도록 널 사랑했었던 날. Beautiful life, beautiful day. 너를 잃고 싶지 않아. Beautiful my love, beautiful your heart. It's beautiful life. 세상에 너와 닮은 추억이 모든 그러니 내게 남겨져 있어. 너와의 기억, 너와의 추억. It's all for life, all for day. 슬픈 날이 이기지 못하는 내게. All for life, all for day. 내 곁에서 떠나와 추억 속에 내가 살. Boleh cut dapat aku tu. Adalah perkara yang amat mustahil bagi orang-orang yang kurang upaya. Okay, faham? Yang mana? apa? Okay. Jangan rindu lah. Aku rindu juga ni. Bukan rindu. Macam rindu pula. Oh, render. Posisi yang saya mainkan dalam bola tahu. Posisi susah tu nak sebut posisi saya Oh, tadi posisi. Tak nampak muka. Lah, ya ke? Anak cikgu ada kat situ? Ada. Tengok main. Ya. Okay. Cuba test. Nak test? Sekejap. Oh, dah test lah. Alah, dah test. Okey, jap. Okey dah. Salah. Kamsahamnida.